Apa? Ya, Datuk, turn saya. Datuk, pernah tak tengok balik video Datuk? Lepas tu Datuk rasa, ya aku over lah. Okey, sebenarnya dalam kehidupan Papa lah Bella ya. Papa beranggapan past is past. Papa melihat kalau Papa tak macam dulu, mungkin Papa tak dikenali. Sebab sebenarnya ramai orang ingat saya ni macam tak betul, Bella. Tapi saya bukan artis, saya bukan pelakon, saya bukan penyanyi. Dan apa yang saya buat ni hanya sekadar gimmick sahaja. Jadi rasa tak betul tu tidak, over pun tidak. Cuma bila kita dah meningkat usia umur kita 40 tahun, kita nak lebih matured dan kita rasa macam okey, anak aku dah besar. Dah tiba masanya untuk aku menghentikan orang kata annoying video yang aku rasa aku tak boleh carry dengan umur Papa sekarang ni. Dalam hubungan, Bella lebih suka dimanja ataupun memanja? Kenapa kita kena pilih kalau kita boleh kedua-duanya? Itu soalannya. So, Bella memang suka dua-dua. Sebab tak adil lah kalau Bella saja yang nak dimanjakan. Benda-benda yang contoh, benda-benda simple, basic. Macam contoh bukakan pintu. Okey. Carikan uban ke kepala ke tak? Carikan uban? Contoh. Oh, itu mungkin pasangan yang agak berusia lah macam Datuk. Ya, terasa kita. Ya. Apa benda yang add to cart sampai sekarang tak beli? Banyak. Untuk Bella banyak. Sebab tak ingat. Banyak je dekat add to cart tu. Apa tu untuk cuci muka tu, dia punya alat tu. Device. Tu. Kalau Papa pula, yang Papa dah add to cart tapi tak beli adalah skuter yang berjalan tu. Nak beli fikir balik. Bukan sebab apa? Takut bukan Papa yang naik, anak Papa yang bawa. Okay, soalan yang seterusnya. Antara semua Shopee campaign, yang mana paling korang ingat sekali? And paling best lah bagi korang? Mestilah 12-12. Kita dekat sini. Saya 2. 11-11 dengan 12-12. Saya pun sama, sebab saya dapat jumpa bestie saya dan nak jumpa pula dengan Sweetheart Malaysia kita, Bella Astina. Betul, Bella. Betul, Datuk.